Orang nak lantik jadi hakim, tak mau tak jadi hakim. Mercedes cermin gelap. Tak mau kan? Masa tu tak nak lah Mercedes. Unta pakai spek mata gelap. Dia tak mau. Yang kata Imam Abu Hanifah, yang kata Imam mazhab Hanafi ni, yang kata hebatnya, yang kata waraknya, yang kata segala-galanya ada pada dia ni, Imam Abu Hanifah ni tolak tawaran untuk menjadi hakim di Kufah. Orang tanya dia pasal apa dia tolak. Dia jawab kata dia tak layak. Gubernur Kufah kata, wahai imam, kalau kamu tidak layak, tidak ada orang yang layak di sini. Dia kata, tapi aku tidak layak. Gubernur naik angin. Gubernur kata dekat dia, kamu adalah orang yang paling layak. Kalau kamu tolak, tidak ada lagi orang lain yang lebih layak. Dia kata, dah, aku tidak layak. Pasal apa kamu tidak layak? Aku tidak cukup ilmu, aku tidak cukup segala-galanya. Dia kata. Gubernur kata dekat dia, kamu dusta, kamu bohong. Dia kata, kalau begitu jelaslah aku tidak layak. Kerana aku satu orang yang suka berbohong dan suka berdusta. Kalau kamu dah mengaku aku ni pembohong dan pendusta, jelaslah aku tak layak jadi hakim. Macam penando pula dia. Pandai tu. Penando. Yang kata Imam Abu Hanifah ni. Jadi habis-habis last sekali apa yang Gubernur Kufah buat kat dia, Gubernur kata kalau macam tu hang cakap pandai sangat, penjarakan kau. Penjarakan dia. Imam Abu Hanifah dijatuhkan hukum penjara. 1 hari duduk dalam penjara, 2 hari duduk dalam penjara, 3 hari duduk dalam penjara. Gubernur panggil keluar belah. Lah ni macam mana? Mau ke tak mau kamu terima jawatan untuk menjadi hakim di Kufah? Nak bagi jawatan sampai nak masuk jil. Apa ni kan? Kita ni punya duk berebut nak ada jawatan sampai kena masuk jil. Ya, bukan kita di sini. Kita tu maksud orang Islam di Ghana. Sampai mana tu? Imam Abu Hanifah, orang nak bagi jawatan, dia tak mau sampai kena masuk jil. Kita baca sejarah ulama-ulama besar ni, kita tak boleh fikir kadang-kadang sampai sekarang ni dia kan? Sampai macam ni punya hebatnya kekuatan yang ada dalam hati, dalam jiwa mereka ni. Tak mau. Dia kata tak mau juga. Tak mau juga, masuk balik jil. Selang 2 hari panggil keluar pula, tanya macam mana. Setelah 5 hari kamu duduk dalam jil, mau tak mau kamu terima jawatan hakim di Kufah. Dia kata macam biasa juga, aku tak mau. Pasal apa kamu tak mau? Pasal aku tidak layak. Maka ditambah hukuman kepada dia, selain daripada dia duduk dalam jil, dihukum pula lagi kepada dia 1 hari 10 rotan kena atas belakang. Disebat 10 kali. 10 kali atas belakang. 11 hari dia duduk dalam jil, dikena 10 rotan sampai 110 rotan. Habis belakang sampai tak ada tempat yang tak luka. Bawa keluar pula lagi sekali. Lagi sekali. Orang tanya dia, macam mana? Kamu nak terima tak mau terima jawatan hakim di Kufah ni? Dia kata tak mau. Pasal apa kamu tak mau? Pasal aku tak layak. Last sekali yang mai tanya dia ialah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur tanya, macam tu juga jawapan dia. Abu Ja'far kata tak apalah kalau macam tu. Sudahlah, kami pun tak mau buat apa dekat kamu. Minum air. Panggil orang bawa air, suruh minum. Sebaik-baik sahaja dia minum air, dia menggelupuk atas lantai. Menggelupuk atas lantai. Muntah darah keluar di mulut dia. Rupa-rupanya ditaruh racun di dalam air itu. Dalam keadaan mengelupuk sakit itu, Imam Abu Hanifah bangkit, cari arah kiblat, duduk macam orang duduk antara 2 sujud. Dia sujud, dalam sujud dia meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak kata apa? Orang-orang macam ni, dia bukan tak boleh menerima jawatan hakim. Dia bukan tidak boleh menerima jawatan mufti. Dia bukan tak boleh nak terima semua benda ni. Tapi masalah dia, kalau dia terima, dia nak bercakap apa yang Allah, apa yang Rasul suruh cakap. Kalau dia boleh buat macam tu, dia boleh terima. Tapi kalau nak letak dia di situ, kemudiannya nak diatok dia, nak disuruh dia buat lagu mana yang dia mau, dia tidak mungkin boleh menerima jawatan itu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Abu Hanifah akhir hayat dia macam tu. Pasal apa? Tidak ada pasal lain melainkan mereka ni semua adalah golongan yang percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka nampak bahawa jawatan itu merupakan amanah yang sebenarnya. Intipati yang kedua kepada ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita, allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah adalah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Kita hidup, kita mati, ni Tuhan punya kerja, bukan kita punya kerja. Ramai orang yang nak mati, dia tak mau nak mati. Terjun jatuh dalam air. Filem Madu 3. Nak mati lah tu cerita nak mati dah, duduk atas dahan pokok apa semua, duduk bilang kira aku terjun habis, terjun jatuh atas kosen. Bermakna dia nak mati tapi tak mati. Berapa ramai dalam masyarakat kita dan dunia seluruhnya orang yang cuba nak terminate diri dia sendiri, nak tamatkan riwayat hidup dia sendiri, ambil pelorok minum satu botol, minum tak mati, duk belahak saja aja. Pasal apa? Pasal kerja mati ini bukan kerja manusia, ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah tak izin dia mati, dia tak mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal dia, sekali-kali tidak akan lewat, sekali-kali tidak akan awal. Orang putih kata on the dot, tepat masa dia nanti mati. Maka Allah bagi tahu dekat kita, dia adalah Tuhan allazi khalaqal mauta wal hayah. Dia adalah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup manusia. Liyabluwakum, dengan tujuan untuk tes manusia. Kita hidup ni kena tes. Semua kena. Ikut kedudukan masing-masing. Allah tes kita, dia ada banyak instrumen. Dia ada banyak pekakas alat untuk tes kita. Ada manusia Allah tes dengan kesenangan. Lingkup dengan kesenangan itu. Masa senang itu masa riang-riang. Terlupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah uji manusia dengan pangkat dan kedudukan. Fir'aun Allah tes dengan pangkat, dengan kedudukan. Fir'aun manusia ni rupa-rupanya tuan-tuan, tak boleh puja dia sangat. Bila terlampau sangat puja dia main gelong dia main. Tak pasal dia lagu duduk terapung buat atas semua pakai duk angkat naik. Sampai dia tak kata lagi pun hanggut dah. Ni tahu. Manusia ni bila sampai ke peringkat tu, sampai ke peringkat semua orang takut kat dia. Dia dah main satu macam. Apa jadi dekat Fir'aun? Dia kata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Ana uhyi wa umid. Aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati. Maka Fir'aun nak membuktikan bahawa dia ada kuasa memberi hidup dan memberi mati, memberi senang dan memberi susah. Fir'aun panggil dua orang pengawal istana dia. Hak seorang dia pancung bagi mati, hak seorang dia tak ambil balik rumah. Dia kata, tengok, ana uhyi wa umid. Aku bagi hidup Syekh ni, aku suruh dia balik. Dia ni habis. Ana rabbukumul a'la. Dia kata, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Apa jadi pada Namrud? Juga serupa macam Fir'aun. Dia satu orang manusia yang Allah uji dengan pangkat dan kedudukan. Dia rosak dengan pangkat dan kedudukan yang Allah bagi ke dia. Allah tes manusia dengan harta. Tuan-tuan tengok Qarun. Kenal siapa dia Qarun? Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Bukan orang lain. Sepupu Nabi Musa. Sepupu dia jadi Nabi, dia jadi Qarun. Yang kata Qarun ni, kekayaan ni kunci khazanah dia saja. Kalau dibubuh dalam peti, dipikulkan ke atas belakang unta, 7 ekor unta bawa. Harta tak tahu nak abang yang mana. Abang anak kunci dia ayah baru. 7 ekor unta bawa sarat atas belakang, duduk jalan cedik-cedik, baru kunci gedung kekayaan dia. Qarun. Akhirnya apa jadi dengan Qarun? Dia ditelan oleh bumi. Qarun dengan harta-hartanya. Hati yang duk timbul ikut belakang rumah kita.